Sono stato e ho trovato l'imbato. Ciao e benvenuti a tutti. Hai dan selamat datang adik-adik semua ke episod yang ke-11 Jom Bahasa Itali bersama Cik Batrisha ataupun Kakak Batrisha. Okay, hari ini kita akan belajar tentang tajuk yang ini iaitu interrogativi, okay, ataupun dalam bahasa Inggeris interrogatives. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita ada nama lain lah iaitu kata tanya, okay. Kata tanya. Kalau in English pun kita boleh panggil question markers, okay. So kita tengok episod ni kita akan belajar tentang interrogativi. Okay, interrogativi. Alright. Okay, so interrogativi tu apa? Okay, ataupun kata tanya, perkataan yang digunakan untuk bertanya soalan ataupun yang macam tadi lah question markers. Tapi usually kalau dalam bahasa Inggeris kita akan panggil benda ni, konsep ni 5W1H kan, 5W1H. Who, what, where, when, why dan juga how. So sama juga dalam bahasa Itali kita guna konsep yang sama 5W 1H juga, okay. So benda ni sama je. Okay, tapi dalam bahasa Itali obviously nama dia lain lah. Okay, yang pertama kita ada chi, C-H-I. Bukan chi tapi ki, okay. Ki ni kita guna bila nak bertanya tentang seseorang. So maksudnya apa? In English mungkin dia akan jadi who kan, who. Ataupun siapa. Okay, so contohnya, okay boleh tengok slide. Contoh yang pertama, chi è il tuo insegnante? Chi è il tuo insegnante? Okay, cikgu awak siapa? Insegnante itu cikgu. Cikgu awak siapa? Ataupun who is your teacher? So, chi itu adalah who ataupun siapa. Contoh yang kedua, chi gioca a calcio? Chi gioca a calcio? Calcio tu apa? Calcio tu bola sepak ataupun football. Okay? Ataupun soccer lah. Okay? Some people call soccer. So, chi gioca a calcio? Siapa main bola sepak? Ataupun who plays football? Who plays football? Okay, next example. Chi vive in questa casa? Chi vive in questa casa? Okay, ingat tak casa tu apa? Rumah. Okay, house, rumah. So, chi vive in questa casa? Siapa yang duduk di rumah ini? Okay, who lives in this house? Okay, so yang pertama adalah perkataan yang ini. Okay, interrogativi yang pertama adalah chi, who ataupun siapa. Contohnya macam tadi lah. Chi è il tuo insegnante? Chi gioca a calcio? Chi vive in questa casa? So bila kita nak tanya tentang seseorang, kita akan guna chi. Okay, to ask about somebody. Next, kita ada che cosa ataupun cosa. Che cosa ataupun cosa. Maksudnya sama, maksudnya adalah what. Okay, apa, what. Dua-dua ni sama je tapi che cosa tu adalah lebih formal, cosa tu informal, santai. Okay, tapi maksud dia sama, dua-dua bermaksud apa. Okay, contohnya. Che cosa mangi? Che cosa mangi? Makan apa? Ataupun awak makan apa? Okay, what are you eating? Che cosa mangi? Sama je kalau kita cakap cosa mangi. Makan apa? Okay, yang tu santai lah, informal. Okay, next. Contoh yang kedua. Cosa fai dopo la scuola? Cosa fai dopo la scuola? Okay, lepas sekolah, after school, buat apa? Okay, what do you do after school? Okay, cosa tu what? Okay, what do you do after school? Cosa fai dopo la scuola? Sekolah is sekolah. Senang. Okay, next example, nombor 3. Che cosa c'è nello zaino? Che cosa c'è nello zaino? Zaino tu bag ataupun backpack. Okay, che cosa c'è nello zaino? Ada apa dalam bag ataupun what is in the backpack? Okay, backpack. So again, che cosa ataupun cosa, dua-dua maksudnya sama iaitu what ataupun apa. Che cosa tu adalah lebih formal, cosa adalah lebih informal. Tapi dua-dua maksudnya sama saja. Okay, che cosa ataupun cosa. Sama lah, che cosa mangi? Cosa mangi, sama je. Cosa fai dopo la scuola? Che cosa fai dopo la scuola? Sama. Ataupun che cosa c'è nello zaino? Cosa c'è nello zaino? Semua maksudnya sama.
Okay. Beza dia informal dan juga formal. Okay. So ini adalah untuk what ataupun apa. Tadi who, key. Okay. Next kita ada cuando. Okay. Cuando. So kita guna cuando bila nak bertanya tentang masa. Okay. Masa. So kalau dalam bahasa Inggeris, it's when. Okay. When. Bila. Contohnya yang pertama. Okay. Quando è il tuo compleanno? Quando è il tuo compleanno? Okay. Compleanno tu birthday ataupun hari jadi. So, hari jadi awak bila? Okay. When is your birthday? Quando è il tuo compleanno? Quando è il tuo compleanno? Okay. Next. Contoh yang kedua. Quando arriva l'autobus? Quando arriva l'autobus? Okay, arriva ni hampir similar dengan English, arrive. Okay, so when will the bus arrive? Okay, when will the bus arrive? Bila bus sampai? Quando. Okay, kita nak bercakap tentang masa, nak bertanya tentang masa. Okay, quando arriva l'autobus? Yang nombor ketiga, okay, quando studiamo italiano? Okay, quando studiamo italiano? Okay, bila nak belajar bahasa Itali? Okay, bila? When? When will we study Italian? Contohnya. Okay. So again, quando ni kita guna untuk bertanya tentang masa. Okay, time. Contoh yang tadi semua sama lah. Okay. Quando il tuo compleanno? Quando è il tuo compleanno? When's your birthday? Quando arriva l'autobus? When will the bus arrive? Quando studiamo italiano? When will we study Italian? So everything yang kita nak tanya tentang masa ataupun jawapan dia akan berkaitan dengan masa, kita guna quando. Okay, so tadi dah chi, okay, who, cosa ataupun che cosa, what. Now quando, okay, when. When. Okay, next. Tu baru 3. Next ada dove. Okay, dove. Dove ni kita guna bila nak bertanya tentang tempat. Okay, so obviously dalam bahasa Inggeris this is where. Okay, kita nak bertanya tentang tempat ataupun lokasi. So contoh yang pertama adalah dove abiti. Dove abiti. Okay, duduk di mana. Ataupun where do you live. Abiti tu live. Okay, where do you live. Dove abiti. Senang je. Yang kedua, dove sono le mie scarpe. Bukan scarpe tapi scarpe. Dove sono le mie scarpe. Okay, kasut saya di mana? Scarpe tu kasut atau shoes. Okay, where are my shoes? Dove sono le mie scarpe. Ataupun yang ketiga, dove andiamo oggi? Dove andiamo oggi? Okay, where are we going today? Okay, oggi tu hari ni. Kita dah belajar kan? Oggi tu hari ni. Okay, dove andiamo oggi? So again, dove ni kita guna untuk bertanya tentang tempat. Okay, so tempat. So kalau soalan tu berkaitan dengan tempat ataupun jawapan kepada soalan tu berkaitan dengan tempat, kita akan guna dove. Dove abiti, dove sono le mie scarpe, dove andiamo oggi. Okay, where ataupun mana. Okay, yang kelima. Okay, perché. Perché. Okay, ada yang sebut perché, ada yang sebut perché. Tapi personally saya suka perché. Okay, so perché ni adalah why. Okay, why, kenapa. So kita guna untuk bertanya sebab sesuatu berlaku ataupun why. Contoh yang pertama. Okay, perché sei felice. Okay, ni ada typo. Patutnya ada satu je, question mark, tapi tak apa. Perché sei felice? Okay, kenapa awak bahagia? Why are you happy? Okay, mungkin something happen. So why are you happy? Perché sei felice? Okay, kita nak tahu sebab. Next, yang kedua. Perché leggi questo libro? Kenapa awak baca buku ni? Okay, why are you reading this book? Perché leggi questo libro? Okay, yang ketiga. Perché indossi un cappello? Perché indossi un cappello? Cappello tu topi ataupun hat. Okay, why are you wearing a hat? Okay, so untuk perché ni, kita dah tahu kan, this is why. Okay, maksud dia adalah why. Tapi sebenarnya perché boleh ada dua maksud yang berbeza. Yang pertama adalah kenapa ataupun why. Okay, bila kita nak tanya soalan, contohnya, perché studi? Okay, kenapa awak sedang belajar? Why are you studying? Kegunaan yang kedua adalah untuk menjawab. Okay, maksudnya because. Okay, in English adalah because. Contoh tadi soalan dia, perché studi? Why are you studying?
kita boleh juga guna perché tu untuk menjawab soalan. Perché o un esame. Okay, sebab saya ada peperiksaan. Because I have an exam, contohnya. Okay, so kalau tak jelas, kita tengok example. Contoh, kita ambil yang tadi. Perché sei felice? Okay, kenapa awak bahagia? Why are you happy? Okay, itu soalan. Nak jawab pun kita boleh guna perché. Perché è il mio compleanno? Okay, because it is my birthday. Okay, sebab hari ni hari jadi saya. Okay, so again, kita boleh guna perché tu untuk bertanya soalan dan juga menjawab soalan yang sama. Contoh yang kedua, perché leggi questo libro? Okay, why are you reading this book? Okay, tu soalan. Jawapan dia, perché è interessante. Okay, because it is interesting. Okay, because it is interesting. Yang ketiga, perché indossi un cappello? Okay, why are you wearing a hat? Jawapan dia, contoh jawapan, okay, perché fa caldo? Because it is hot. Okay, so perché tu boleh menjadi why ataupun boleh jadi because. Okay, so dia ada dua fungsi kat situ. Okay, why ataupun because. So boleh tengok kat sini lebih jelas lah. Soalan dia guna perché, jawapan dia pun guna perché. Alright. Yang tu yang kelima. Dan yang terakhir adalah come. Okay, kalau in English, how. Kan 5W, 1H. Yang H tu adalah how. Dalam bahasa Australia adalah come. Okay, bukan come tapi come. Contohnya, yang paling common, come stai. Okay, come stai. How are you? Okay, apa khabar? How are you? Ataupun apa khabar? Yang kedua, come vai a scuola? Come vai a scuola? Macam mana awak datang ke sekolah? Ataupun how do you go to school? Come vai a scuola. Okay, sama juga how. Ini pun how. Okay, yang ketiga, come si scrive? Macam mana nak eja? Ataupun how do you spell it? Okay, ni perkataan yang important lah kalau kita tak boleh eja something. Okay, come si scrive. So, come ni adalah how. Alright? Okay. So, nak recap, kita ada 6 kan? 5W, 1H. Okay. So, kita ada tadi key. Key ni apa? Who. Okay, who. Ataupun siapa. So, bila kita nak tanya tentang seseorang, kita guna key. Okay, key. Yang kedua adalah causa ataupun che causa. Okay, what ataupun apa. Che causa tu formal. Okay, causa adalah informal. Next ada quando. Okay, quando, when ataupun bila. Okay, chi causa, quando. Yang keempat, dove. Okay, bukan dove tapi dove. Okay, tempat. Kita nak bertanya tentang tempat ataupun where. Kita guna dove. Next ada perché. Okay, perché ni punya accent kat I ni dia ke atas. Okay, bukan ke bawah. Dia ke atas. Perché. Okay, why ataupun because. Tadi kita dah tengok kan. Perché. Last sekali adalah come. Come. So kita ada chi, who. Okay, cosa, what. Quando, when. Dove, where. Okay, perché, why dan juga come, how. Okay, so itulah 5W, 1H ataupun dalam bahasa Italia kita panggil interrogativi. Okay, interrogatives in English. Okay, kalau dalam bahasa Melayu kata tanya je lah. Alright, so kita tengok some latihan. Sikit je ada 3. Okay, yang pertama, okay, blank. I comprato questo vestito, è bellissimo. Okay, terjemahan dia adalah something, okay, blank. Did you buy this dress? It's beautiful. Okay, so kita cuba try satu-satu. Yang pertama adalah quando. Okay, quando is when, kan, when. So, kita tengok English dulu. When did you buy this dress? It's beautiful. Okay, boleh fikir dulu. When did you buy this dress? It's beautiful. Okay, quando hai comprato questo vestito? È bellissimo. Okay, yang kedua, dove. Dove itu apa? Where. Okay, where. Where did you buy this dress? It's beautiful. Okay, dove hai comprato questo vestito? È bellissimo. Okay, ataupun yang ketiga, perché. Kita tengok di sini, perché tadi why ataupun because. Okay, kita cuba why dulu. Why did you buy this dress? It's beautiful. Ataupun because did you buy this dress? It's beautiful. Okay, so yang mana? A, B ataupun C? Okay, jawapan dia adalah B. Okay, where, dove. So kita tengok terjemahan dulu.
where did you buy this dress? Okay, it's beautiful. Kita nak tanya tempat ataupun lokasi dress ni lah. Okay, beli kat mana? Okay, so jawapan adalah B. Dove hai comprato questo vestito? È bellissimo. Okay, è bellissimo. Bellissimo tu ni like very beautiful. Okay, very beautiful. So, yang pertama adalah dove. Okay, kita nak tanya tempat. Dove hai comprato questo vestito? Okay, soalan ni boleh juga guna untuk tanya apa-apa je lah. Dove hai comprato maksudnya where did you buy? Okay, dove hai comprato. So, tambah je apa-apa. Dove hai comprato questo zaino? Where did you buy this bag? Okay, contoh. Alright. Next, yang kedua. Okay, con blank. Sei andato al cinema ieri sera. Okay, kalau bahasa Inggeris dia punya struktur lain sikit. So dia blank. Did you go to the cinema with yesterday? Yang pertama, key. Key. Key ni apa? Key adalah who, kan? Who. So who did you go to the cinema with yesterday? Con chi sei andato al cinema ieri sera? Okay, itu A. Yang kedua, B. Che. Okay, patutnya ada che cosa. Tapi tak apa. Che cosa. So, con che cosa sei andato al cinema ieri sera? What did you go to the cinema with yesterday? What did you go to the cinema with yesterday? Con che cosa sei andato al cinema ieri sera? Ataupun yang ketiga tadi, dove? Where kan? Where did you go to the cinema with yesterday? Con dove sei andato al cinema ieri sera? Okay, kita tengok dulu. Chi, che ataupun dove. Che cosa, okay? Alright, kalau yang ini jawapannya adalah A. Okay, A. Chi. Okay. Con chi sei andato al cinema ieri sera? Ataupun who did you go to the cinema with yesterday? Okay. So con chi. Con chi tu senang nak ingat sebab con adalah with juga. Okay, with. Chi tu adalah who. With who. So with who did you go to the cinema yesterday? Okay. So jawapan adalah chi. Con chi sei andato al cinema ieri sera? Okay, che cosa tu tak boleh, dia what. What did you go to the cinema with yesterday? What dia tak make sense. Kalau how mungkin boleh. Okay, how did you go to the cinema? Kalau tak ada with lah. How did you go to the cinema yesterday? Dengan kereta ke? Dengan motor ke? Okay, dove pun tak make sense. Where did you go to the cinema with yesterday? Okay, clue dia kat sini sebenarnya, with. Bila kita nak tahu, kita tengok with tu, dia akan tanya tentang somebody kan, seseorang. So kita guna who. Okay, next. Okay, blank. Fai nel tempo libero? Question mark. Ataupun blank. Do you do in your free time? Okay. Kita ada dove, che, ataupun cosa. Dia sebenarnya ada trick question kat sini. Okay. Sebab jawapan dia ada dua je. It's either dove ataupun che cosa. Okay. Sebab che ni dia missing cosa. Cosa ni pun sama maksud dengan B. Okay, so it's either dove ataupun che cosa. So kita tengok dulu dove. Dove fai nel tempo libero? Where do you do in your free time? Okay, macam tak make sense. Ataupun yang kedua, che cosa ataupun cosa fai nel tempo libero? What do you do in your free time? Okay, yang tu make more sense kan? Okay, so jawapannya adalah che cosa ataupun cosa. Cosa fai nel tempo libero ataupun che cosa fai nel tempo libero? Okay, what do you do in your free time? Alright. Okay. So itu saja untuk episod hari ini. Episod hari ini pendek je sebab kita nak belajar kata tanya. Okay, kata tanya ada 6 dalam bahasa Itali yang paling digunakan. Okay, so tadi kita ada chi, okay, chi, who, cosa, ataupun che cosa, what, okay, quando, when, dove, where, okay, perché, why ataupun because, okay, come, how. So, interrogativi ada 6. Okay, yang inilah 6 dia. Kalau kita nak bertanya soalan, kita guna je yang ini. Usually, interrogatives ni kat depan. Okay, contoh kat soalan ni kan, dia kat depan. Cosa pula. Dove, okay, kat depan. Dove hai comprato. Yang ini pun di depan tapi ada tambahan con. Okay, con chi sei andato. Dan juga che cosa fai nel tempo libero. So usually dia dekat hadapan. Okay. Alright. So itu sahaja untuk episod hari ini. Kita dah belajar tentang kata tanya. Ada 6.
Dan untuk episod yang akan datang, kita akan recap semula apa yang kita dah belajar dalam episod 1 hingga 11. Okay, so kita akan bertemu dalam episod yang akan datang. Sebelum tu, kalau tak follow lagi kami di media sosial, okay, @Jom Bahasa Asing, kami ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok dan juga YouTube ada Jom Bahasa Asing tapi tak aktif, kita guna yang ini. Okay, so kalau belum follow kami, boleh follow di semua platform media sosial. Dan untuk bulan ni, Sabtu yang akan datang ni, kita ada kelas Jom Bahasa Jepun dan juga Jom Bahasa Mandarin. So kalau nak daftar, boleh daftar dengan kami ataupun boleh email kepada training, okay, training@itbm.com.my ataupun boleh call kami, okay, 034145 1926 1941 ataupun 1936. Okay, so itu sahaja untuk episod hari ini, episod yang ke-11. Okay, kita akan bertemu dalam episod yang akan datang, episod 12. Dan itu saja. Okay. Grazie e ci vediamo. Ciao.